Okey, disebabkan orang tanya bila nak buat review untuk kemah Mountain Hiker Inflatable 8+8 Pro. Okey, hari ni saya akan buat unboxing untuk kemah daripada Mountain Hiker 8+8 Pro Inflatable A10. Okey, jom kita tengok dulu. Korang tengok sendiri lah dia punya condition masa kena tiup angin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu campus. Okay, untuk video kali ini nak review satu kemah ataupun nak unboxing satu kemah pada brand Mountain Hiker. Yang ini nak kata latest, tak latest sangat sebab dia baru keluarkan tahun lepas. Okay, yang ini 8+8 Pro. Okay, yang ni dia luas, bahagian tepi dia jenis yang tinggi. Dan apa yang saya tengok kat sini, dia punya kemah dia dahsyat sekali dengan S10 fly sheet ataupun S10 awning. Okay, dekat bahagian depan korang boleh jadikan dia sebagai common area. Cerita dulu spek yang dia akan bagi lebih detail. Okay, untuk kemah ni ni dia punya kotak dia. Okay, datang kemas dia Inflatable 10 yang jenis upgrade version. Okay, untuk kemah ni dia punya material daripada Osport Clothes. Dia punya dye dia 210D. Okay, kalau 210D agak tebal juga compare dengan normal. Untuk kemah automatic ataupun normal layer, dia biasa pakai 150D. Okay, dia punya dynia dia. Okay, untuk PU index untuk kemah ni 3000 mm. Boleh tahan juga dia punya PU index dia tinggi. Okay, untuk kemah ni, okay, dia jenis kemah angin, jenis ringan je. Kemah angin yang jenis ringan, berat dia lebih kurang dalam 15 kilo sahaja. Okay, termasuk dengan dia punya accessories lebih kurang dalam 13.5 hingga 15 kilo. Okay, untuk sizing kemah ni, dia punya lebar dia 310. Okay, dan dia punya jarak ke depan untuk dalam kemah saja lebih kurang dalam 245 cm. Okay, dia punya awning dia punya S10 lebih kurang dalam 250. Total semua lebih kurang dalam 500 cm. Okay, kalau 500 cm ni pada saya agak panjang jugalah. Okay, untuk side dia bahagian tepi, pole dia tinggi lebih kurang dalam 225 lah. Jadi kalau ikut daripada sini dia boleh berdiri, korang boleh jadikan tempat solat. Okey, itu untuk spek yang dibagi. Okey, sebelum tu jom kita tengok dulu apa yang dia akan bagi dekat dalam kotak ni. Kita keluarkan satu persatu. Jom kita tengok dulu apa dia bagi dekat dalam kotak ni. Okey, kena hati-hati sikit, takut terkoyak. Okay, ni dia punya dalam kotak dia. Lebih kurang macam ni. Okay, nice. Dia punya ni. Dari segi packaging dia, cantik. Right, ni dia punya bag dia. Okay, kalau korang tengok sini, size dia lebih kurang macam ni, storage. Okay, korang tengok besar ke tak besar. Okay, so far pada saya okey lagi. Dia tak besar dan tak kecil sangat. Kat buckle dia ni. Okay, ni dia ada sekali dia punya ni TPU untuk PVC. Yang ini kalau korang punya air column korang problem, korang boleh tampal. Okay, ni dia punya awning bahagian depan dia. Okay, dekat dalam ni dia ada sekali dengan dia punya manual book. Jadi ini cara korang nak pasang lah. Dia ada siapkan semua ni. Okay, ni dia punya tent. Okay, kita susun dulu kat tepi. Okay, ni ada lagi. Dia ada bagi dia punya PVC tampal ni. Ada 1, 2, 3. Okay, dia ada bagi 3 biji PVC repackage. Okay, ni dia punya pole. Pole dia ada bagi sekali. Pole dia agak tebal. Okey, dia ada bagi sekali dengan dia punya pump.
Okay, ni dia punya pump manual. Okay, tak lupa dia punya pancang lah. Okay, dan ni ada siap sekali semua dengan dia punya tali. Okay, ni semua peralatan yang dia akan bagi. Okay, korang akan dapat semua yang macam saya cakap sebelum ni. Okay, saya dah susunkan mengikut apa yang dia bagi semua. Okay, totally. Untuk pasang, korang kena tengok cara pasang. Okey, untuk pasang dia seriously sangat mudah. Hanya mengguna pump saja, tak sampai berapa minit pun boleh siap. Okey, untuk cara pump, korang boleh guna pump manual ataupun korang boleh gunakan pump auto. Okey, untuk pump auto yang saya pakai ni daripada brand Lovok. Okey, untuk brand ni kita kena set dia lebih kurang dalam 6 ataupun 5.5 PSI pun dah memadai. Okey, untuk pemasangan kemah ni kita kena letak ground sheet dulu untuk menjaga dia punya kualiti lantai dia. Okey, untuk ground sheet ni, tujuan dia untuk menjaga kualiti lantai kemah korang lah. Jadi kalau pakai ground sheet ni, kelebihan dia, korang tak perlu nak cuci lantai dia sebab dia tak kotor. Okey, lagi satu untuk protection lantai daripada batu-batu kerikil ataupun batu yang benar-benar tajam. Kalau korang letak ground sheet ni, dia lagi bagus lah. Okay, jadi korang punya lantai tu tahan lebih lama. Untuk ground sheet ni korang boleh pakai 4x3 ataupun 3x3. Kita tak kisah pun. Kalau terlebih korang kena masukkan dalam. Untuk ground sheet ni kalau korang letak lebih daripada saiz kemah, air akan bertakung dekat bahagian bawah. Okay, melainkan kalau korang pakai ground mesh. Untuk ground mesh, yang tu tak kisah. Korang nak buka besar sikit pun tak ada masalah. Okay, so yang ni saya pakai ground sheet yang saya besar 4x3. Tapi saya lipatkan 2. Jadi untuk saiz ni lah. Ini dia punya valve dia. Letak depan dulu. Ini bahagian depan dia ni. Okey, untuk pump kita akan buat test berapa minit yang dia boleh diri. Okey, yang ini manual dan juga kita try guna auto. Okey, yang ni dia punya valve dia. Yang ni korang pasang dulu dekat bahagian dalam. Korang boleh pancang dulu kemah ni ataupun kalau korang nak pump dulu pun tak ada masalah. Tapi disebabkan angin terlalu kuat dekat sini, saya pancang dulu lah. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada kemah korang ni terbang. Bukan, tarik tu. Okey, sekarang kita test dulu. Tengok berapa minit boleh siap pump ni. Untuk pump manual. Okey. Wah. Kita bagi yang pakai yang kecil je. Kita yang ni korang korang sambungkan dulu. Okay, yang ini korang just masukkan. Okay, just cocok je. Okey, agak-agak dia dah keras sikit, korang dah boleh stop. Maknanya dah penuh. Okey, waktu pump lebih kurang dalam yang ini lebih kurang dalam 2 minit lebih je untuk manual. Okey, sekarang kita nak try guna auto pump. Okey, dia punya bateri dia. Ini pump dia.
Okay, kita set dulu berapa PSI. Okay, 6 PSI. Okay, anggaran masa untuk pump auto ni lebih kurang dalam seminit lebih je. Okay, yang bagus ni kalau untuk pump auto ni korang dah tak perlu nak pump. Jadi kuranglah tenaga dan jimat masa. Okay, sekarang kemah dah diri. Untuk next kita nak pasang dia punya awning. Okay, dia ada bagi sekali extend awning ni. Jadi korang buat ada tempat common area. Okay, yang ini korang boleh cabut kalau korang tak nak pakai, dia jenis yang zip. Okay, dia punya sambungan dia. Okay, sekarang kita nak pasang dia punya depan dia. Okay, yang ni dia bagi sekali dia punya pole. Satu batang pole yang agak kualiti dia agak bagus dan besi dia sedikit tebal. Okay, pole dia kalau korang tengok dekat sini agak panjang juga. Nampak sekarang kita nak tarik dia punya extend awning depan ni. Awal-awal ni kot. Langsir ni dia punya pintu bahagian depan dia. Pintu dia korang boleh lipat kalau korang tak nak pakai. Okay, kat sini dia ada dia punya privacy mesh lah. Tapi dia tak ada privacy layer. Dia mesh saja untuk kat sini. Okay, zip dia ni semuanya jenis yang smooth kalau korang nak tutup. Okay, dia punya zip dia smooth. Okay, dekat bahagian depan dia ni, yang ni dia ada ventilation flow. Ada satu ruang, dekat bahagian dalam dia ada satu jaringan mesh. Okay, jadi ruang pengudaran dia lebih better lah. Okay, ni korang just stepkan je kat sini. Dia dah terbuka kat sini. Okay, kalau korang tutup pintu pun ada ventilation area kat sini. Okay, nice. Dia punya sambungan awning dia pun cantik. So, dekat bahagian atas ni dia ada satu stargaze yang korang boleh tengok bintang kat luar bila waktu malam lah. Okay, untuk material yang ini dia menggunakan TPU. Okay, apa yang best kalau yang macam gini, kalau korang nak tengok pemandangan luar memang cantik lah. Sebab dia ada sekali dengan ni semua. Okay, nice. Kalau korang tak nak, korang boleh tutup. Okay, ni dia punya tingkap dia. Okay, tingkap dia ada yang ni privacy layer lah. Kalau korang tak nak pakai, korang boleh tutup.
Okay, dia ada satu ni je bahagian tingkat dia. Okay, zip dia pun cantik, smooth. Untuk zip dia smooth je. Okay, kat sini kalau waktu hujan better tutup lah. Sebab nanti air masuk dalam. Tapi disebabkan ada privacy layer, korang just tutup, air dah tak masuk dalam. Okay, dia dah ada sediakan satu pocket mesh. Kat sini dia ada satu hole ataupun lubang aircon. Kalau korang nak pakai aircon, dekat sini ada lubang dia. Ataupun kalau korang ada pakai extension plug, okay, dekat sini dia ada dia punya lubang untuk aircon. Okay, untuk PVC dia, yang ni dia punya air column dia. Kalau korang tengok sini, dia punya kualiti dia seriously bagus. Okay, tebal. Yang ni lebih kurang dalam 12 cm dia punya air column dia. Okay, dia ada bagi sekali dengan dia punya repair kit kalau ada berlaku kebocoran. Tapi kebiasaannya akan susah lah untuk bocor. Okay, kualiti dia sangat okey. Dan sini ada dia punya velcro strap. Okay, untuk yang ni kebiasaannya kalau tak korang punya tak center ataupun ni, korang boleh adjust. Korang jangan buka je dan sambungkan balik. Okey, dekat sini dia ada satu ventilation area juga. Ada jaringan mesh kat tadi. Okey, untuk yang ni dia ada kat bahagian luar, korang boleh adjust. Okey, korang boleh adjust dia punya tu sama macam bahagian depan tadi. Okey, untuk model ni dia tak ada pintu lah. Dia ada pintu hanya satu bahagian depan, tapi pintu dia buka luas. Okey, dari segi ventilation so far pada saya okey. Sekarang pun matahari tengah terik juga dekat bahagian luar. Tapi dia tak rasa nak bahang sangat. Okay, dia ada kiri kanan tingkap fully mesh. Okay, dia ada ada depan dan belakang dia punya ventilation flow. So far okey. Okey, dekat bahagian atas dia ada satu tempat penyangkut. Dia ada dua tempat penyangkut. Okey, korang boleh sangkut lampu. Okey, bahagian depan dan bahagian belakang. Okey, dari segi keluasan kemah ni korang boleh letak dua tilam queen. Tapi biasanya orang akan letak satu tilam queen saja dan satu lagi ruang yang luas untuk kat bahagian tepi ni. Jadi korang boleh jadikan letak tempat barang. Okey, kemah ni juga dia boleh muat lebih kurang dalam 4 hingga 6 orang ataupun 8 orang. Kalau 8 dia jadi lebih pack lah. Tapi sesuai untuk 4 ataupun 5 orang, kemah ni sangat-sangat selesa. Okey, besar, luas, ventilation pun sangat bagus. Okey, dekat bahagian tapak dia ni, yang ni dia macam material, yang ni daripada Osport. Okey, material Osport. Okey. Untuk yang ni dia boleh cover, dia punya PO index dia lebih kurang dalam 2000 mm. Okey, bagus untuk kain macam ni sebab dia jenis yang tahan geseran. Okey, daya geseran. Susah nak bocor sebab dia lebih kurang macam fly sheet lah kalau korang pegang. Untuk sambungan setiap jahitan dia, kesemuanya ada seam tape. Jadi dia tahan bocor. Okey, macam gitu dekat bahagian atas. Kalau korang perasan tengok dia punya bahagian seam tape dia. Okey, kemas. Dia punya seam tape dia pun kemas. Okey, setiap jahitan semua ada seam tape. Okey, kemungkinan dia punya berlaku kebocoran daripada seam tape ni tak ada berlaku. Okey, ni dia punya bahagian buka tutup dia. Okey, korang boleh tarik dia dan lock. Kalau korang tak nak pakai, korang boleh tutup untuk elakkan daripada air masuk. Okey, apa yang saya suka dengan kemah ni, bahagian depan dia ada awning tau. Tak payah pening kepala nak bawa flysheet ke apa. Okey, dekat bahagian depan dia dah ada siap extend awning. Kat bahagian depan ni korang boleh jadikan common area. Okey, saya suka design ni sebab dia smart dan nice lah. Nampak ala-ala tactical gitu. Okey, dekat bahagian depan ni, kalau korang nak tinggi, yang ini korang boleh letak pole. Jadi dia lebih sekata dan lebih tinggi sikit lah bahagian kiri dan kanan dia ni. Sebab dia tak bagi pole, saya pakai apa yang saya ada lah. Okey, yang ni korang boleh adjust. Kalau ada pole dia lagi tinggi. Jadi ruang untuk korang tempat masak ataupun ruang lepak tu lebih besar lah. Okey, kalau korang perasan dekat bahagian tepi ni, dia ada satu telinga yang korang boleh ikat. Okey, yang ni bila... Okey, kalau korang perasan dekat bahagian tepi ni, dia ada satu telinga yang korang boleh ikat. Okey, yang ni waktu angin kuat, better korang kena ikat lah. Okay, kalau korang main pantai ke apa, kalau angin tolak kuat, dia akan melendut sikit lah. Jadi biasa itu normal untuk kemah angin. Okay, yang ni korang jangan ikat, jadi dia lebih kukuh dan lebih tahan. Dari segi kualiti pada saya, dia punya material agak tebal. Okay, dia punya kain dia pun tebal guys, serius. 210D Osport. Okay, dekat bahagian sini dia ada satu tempat gantung. Korang boleh connectkan dengan bahagian depan.
korang beli strap yang looping tu, dan korang boleh gantungkan lampu sepanjang-panjang ni. Memang nice dia punya extend flysheet dia ni. So korang punya kemah nampak lebih estetik. Okey, dekat bahagian sini sambungan awning dia ni, yang ni kena concern sikit lah. Dia boleh tutup. Dia tak tahu berapa lama dia akan tutup lah. Tapi kalau hujan berlaku, kalau benda ni terbuka, bahagian zip celahan ni memang akan biasa air akan turun lah. Tapi dia tak masuk dalam, dia hanya kat luar. Kalau in case berlaku, korang just tutup sahaja pintu bahagian depan. Apa pun nanti kita kena test dulu lah dia punya waterproof. Ataupun kalau korang yang pernah ada pakai kemah macam ni, cuba korang komen ada berlaku kebocoran ataupun tidak. So kemah ni perlu pakai flysheet ataupun tidak? Okey, kalau kita tengok dekat sini, korang tak payah nak pakai flysheet sebab dia dah ada extend awning semua. Tapi kalau untuk cuma satu je, kemah ni jenis satu layer, dia akan berlaku kondensasi tu normal untuk kemah satu layer. So kalau korang nak, korang beli satu rain cover ataupun flysheet pun boleh. Korang boleh tutup bahagian atas. Okay, kalau korang pakai rain cover, korang boleh tutup bahagian sini dan memanjang ke bawah ni. So dekat sini bahagian mesh, dia jenis yang one layer sebab bahagian luar dia tak ada material yang macam gini. Kalau hujan, korang kena tutup bahagian tingkap ni. Kalau korang pakai rain cover, korang boleh ikat macam ni dan korang pancang dekat bahagian bawah. Boleh elakkan daripada kondensasi, dan bila waktu hujan, kat sini dia punya ruangan mesh, korang boleh buka tingkap. Dah tak perlu nak risau. So korang punya ventilation bahagian dalam ni lebih better lah. Okay, untuk rain cover korang just tutup dan ikat bahagian tepi saja. Okay, itu saja untuk video kali ni. Review ataupun unboxing daripada brand Mountain Hiker. Yang ni 8 Plus 8 Pro Inflatable Air10. Okay, overall pada saya kemah ni memang kualiti lah, nice. Harga dia pun tak sampai 1k kalau korang ada voucher. Korang tak payah nak bawa flysheet. Sesuai untuk kemah family. Dia punya kualiti pun nice. Kan kualiti dia sangat bagus. Okay, macam biasa kalau korang, jangan lupa subscribe untuk konten akan datang. So kalau korang boleh komen dekat bahagian bawah tu, ada apa-apa soalan korang boleh tanya. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa untuk next video akan datang.